Fikir logik, tak mungkin dia bagi aku hadiah kan. So Cik Mota, hati-hati. Apa yang Cik Mota perlu buat sekarang? Ada nombor dia kan? Apa yang patut Cik Mota buat sekarang? Blok lah. Blok Esok akan ada nombor yang kau Cik Mota tahu. Dia kata dia immigration, dia kata dia custom, dia kata dia syarikat delivery. Pun sama, dia call atau dia message. Apa yang patut Cik Mota buat? Saya abang kan tak jawab lah. Block terus, block. Esok akan ada orang kau Cik Mota ni. Confirm. Yalah. Cik Mota, apa-apa tolong tanya saya dulu. Boleh? InsyaAllah boleh. Jangan keluarkan sebarang bayaran duit. Jangan. Saya buat keputusan untuk Cik Mota. Cik Mota dengar cakap saya. Boleh InsyaAllah. Okay. Kawan-kawan semua, saya cadanglah kepada anda join komuniti digital, Pelan Perlindungan Komuniti Digital. Saya yang create this plan untuk anda. Saya wujudkan plan ni untuk bantu anda. Rakyat Malaysia ni kena scam dia ada dua sebab. Satu, sebab tidak ada ilmu ataupun kurang pendedahan, knowledge lah. Yang kedua, kita kena scam sebab kita tak ada tempat nak bertanya, tak ada tempat nak refer, tak ada tempat nak buat semakan, tak ada tempat yang boleh bantu buat pengesahan, tak ada. Jadi untuk orang-orang seperti ini, anda boleh tengok percuma. Live saya anda join percuma. But of course anda kadang-kadang terlepas pandang. Siapa boleh DM saya, siapa yang nak dapatkan Pelan Perlindungan Komuniti Digital ni, DM saya. Lepas ni anda tak perlu risau dengan kehilangan duit anda, dengan duit anda tu selamat ke tak perlu risau sampai banyak kes-kes yang mana kena scam tu sampai bercerai-berai, bergaduh. Seorang hamba Allah tu cerita dengan saya, tuan, saya sampai dah tak ada duit dah, mak saya dah gadai dah segala barang, harta ni, rumah pun dia nak gadai, kita orang ni nak makan pun tak ada duit sebab kena scam. Anda tak perlu risau lagi, anda tak perlu takut lagi, kau tak perlu risau nak tunggu bila Rahmat live, kau tak perlu risau nak tengok video-video Rahmat yang banyak. Anda join ni, anda akan dapat nombor handphone saya, anda boleh call saya direct, anda boleh message saya direct. Saya sediakan beberapa package untuk anda. Kalau ambil package premium 300 tahun, anda layak untuk menyertai kelas online sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, Mat. Selama setahun. 24 kelas kau dapat join. 24 kelas 300 setahun. Kau dapat call lagi, kau dapat seminar lagi. Lepas ni tak perlu risau dah. Rahmat, please check for me. Rahmat, I dapat mesej ni. Rahmat, I dapat tengok iklan ni. Rahmat, I dapat call ni. Macam mana? Rahmat, kalau macam gini macam mana? Senang. That's why kalau anda DM saya sekarang, saya tak, guys, awak tahu tak, saya menerima pertanyaan DM setiap hari, beratus-ratus DM setiap hari. Hari ni beratus, besok beratus, lusa beratus. Saya tak mampu nak layan semua mesej-mesej pertanyaan tu. Saya tak mampu. So, kepada semua komuniti digital yang join Pelan Perlindungan Komuniti Digital, saya fokus kepada anda. Saya minta maaf, saya tak dapat nak entertain semua orang. 1,000 terawal je. Lepas 1,000, bayaran package itu hanya untuk 6 bulan. Sekarang saya bagi setahun. Panjang, setahun. Kalau anda ada, okey, katalah anda tak ada duit, jangan risau. Saya tak paksa anda. Tak ada duit, anda tengok je video Rahmat, percuma. Anda tengok live saya, percuma. Kalau anda tak ada duit, anda takkan kena scam. So anda tak perlu risau. Yang saya risau ni yang duit banyak ni. Please check for me ni ada duit masuk. Alamak, I nak buat apa? Saya akan ajar. Okay, first you buat apa, second you buat apa, third you buat apa. Saya akan guide. The best part about package premium tu ialah kalau anda ada masalah, saya lost, saya tak tahu macam mana nak buat report, saya akan draftkan report untuk anda. Saya bagi satu draft. Okay, awak follow je ni, awak isi mana yang patut isi. Dan saya akan bagi tahu, okay, sekarang awak pergi balai, pergi buat report. Dan saya akan bagi tahu apa yang patut awak prepare untuk nak pergi balai buat report. Setiap masa saya approach government, saya approach syarikat swasta, saya approach mana-mana organisasi atau agensi, saya kata, please help rakyat Malaysia. Kau bagi aku fund, aku akan tolong rakyat Malaysia. Percuma, rakyat Malaysia tak payah bayar. Tapi sampai hari ini belum ada rezeki. Saya anggap itu semua Allah dah susun. Saya cuba dapatkan fund untuk anda, untuk saya turun mengajar anda, untuk saya pergi kepada anda, untuk saya ajar, buat bengkel, buat seminar, buat kelas tentang keselamatan digital. Tapi sampai sekarang masih belum ada jodoh lagi. Saya tak salahkan government lah. Saya anggap saya ni sentiasa nak cuba bersangka baik ni. Allah dah susun, dia kata Rahmat kau direct je dengan diorang. Ni saya direct lah dengan anda.
Saya tak boleh tengok rakyat Malaysia kena scam. Satu hari kalau dah sampai 8 juta kena scam. Scam online je 8 juta. Campur scam bersemuka, another 7 juta. Total cakap pasal scam je 15 juta. Satu hari duit rakyat Malaysia. Satu hari 15 juta. Kau darab dengan setahun, darab 15 juta, darab 365. Tak ke 5 bilion. Tidak ke 5 bilion. 5 bilion, Mat. Saya nak kena fokus untuk anda. Saya kena sediakan tim untuk anda. Untuk entertain anda, untuk bantu anda, untuk guide anda. Terpaksalah aku buat macam ni. Tak apa Rahmat guide, susah dulu. Tak apa, awak dah terror besok, awak tak payah renew. Awak setahun je cukup kalau awak dah terror lah. Kalau boleh, awak tahu saya punya plan, misi saya apa tau. Kalau boleh, semua ahli komuniti digital yang join pelan perlindungan ni, dia akan menjadi duta anti scam. Dia tolong cakap, dia